Pelarian UNHCR. Negara ini bermaksud Malaysia. United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR merupakan salah satu daripada agen PBB Ketubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Agen PBB ini dipertanggungjawabkan PBB untuk: pertama, membantu pelarian. 2. Melindungi pelarian. Pelarian itu haruslah: pertama, komuniti yang terpaksa dipindahkan secara paksa dari negara asal mereka, sama ada melalui peperangan, pengusiran dan lain-lain, kemudian ditangkap di negara ini. 2. Orang-orang tanpa kewarganegaraan. Mana-mana orang yang telah ditemui telah tidak lagi mempunyai sebarang dokumen identiti ketika ditangkap di negara ini. 3. Orang-orang untuk dibantu proses penghantaran pulang. 3A. Secara sukarela. 3B. Integrasi tempatan. 3C. Menempatkan semula mereka ke negara ketiga. Ini bermakna kad kuasa UNHCR ini bukanlah: pertama, pas lawatan sementara, visa atau permit yang mempunyai tujuan tersendiri, ia dikeluarkan dan ada tempoh khusus. Petinya lebih cepat dihantar pulang lebih baik kerana mereka tidak dibenarkan bekerja di negara ini. Kerajaan wajar menyediakan pusat tahanan khusus untuk pemegang kad UNHCR yang dibiayai tabung UNHCR. Pihak PBB harus mengarahkan UNHCR membuat tabung khusus untuk kos tempat tinggal sementara, makanan dan perubatan mereka, sementara urusan penempatan semula. Kos ini tidak akan ditanggung oleh negara ini. Pemegang kad UNHCR tidak boleh bebas seperti orang awam dan petugas UNHCR tidak boleh melepaskan mereka sesuka hati. Ini kerana mereka tergolong orang sedang diurus penempatan semula. 2. Bukan PAS yang boleh diperbaharui sewenang-wenangnya setiap tahun tanpa dokumen sokongan seperti: 2. Permohonan pulang ke negara asal. 2B. Permohonan berpindah ke negara dunia ketiga. UNHCR boleh dihubungi di pejabatnya di Geneva, Switzerland dan mempunyai 20,305 kaki tangan yang bekerja di 136 negara. Pelarian tempatnya tidak kekal. Tempat kekal mereka negara asal mereka. Kerajaan dengan kerjasa PBB harus segera menghantar mereka pulang ke negara asal atau ditempatkan di negara dunia ketiga. Tanpa undang-undang dan usaha ini, pemegang kad UNHCR akan berpeleseran di negara ini dan membawa kepada masalah sosial seperti mengemis, merompak, berniaga secara haram dan sebagainya. Sebab apa kita boleh datang ke sini? Sebab dah keluar dalam akhbar bahawa pemberian kad UNHCR adalah berdasarkan unilateral. Unilateral adalah pemberian kad sebelah pihak. UNHCR yang interview, dia orang mohon ke UNHCR, UNHCR interview, UNHCR bagi kad, UNHCR sahkan kad. Kerajaan Malaysia tak tahu satu abuk pun. Ini UNHCR anda tengok. Semua yang ada di sini, semua, siapa dulu 10 years? 10 years, 11, 5, tengok, 5 tahun, 11 tahun, 7 tahun. You pada mana? Afghanistan, 7 tahun. Ramai ni, dia tu ada buat kemah semua. Somalia, Afghanistan,